Hei, Papa Gomo, takkanlah sampai macam ni. Mu nak dapatkan duit. Murah sangat politik mu ni. Dah lah tu. Miong dah cerita everything dah kan. Yang mana kau lah yang jadi kapla dan ketua. Yang ditaja oleh Tun M. Kau orang pernah tak makan sweet potato, kau jadikan sweet potato tu sup, kau minum macam ni? Kau pernah tak sweet potato tu kau buat macam gini, kau minum, kau hirup pakai mangkuk? Selesai lah sweet potato soup. Selesai sweet potato soup HIV. Kau boleh tak? Kau boleh tak sekarang? Sweet potato soup HIV. Kau type sweet potato soup HIV. Kau type apa keluar? Type. Bagi tanya ChatGPT ke Google, kau type apa dia keluar? Tolong komen. Sistem tu saya cakap tadi. HIV ni kita punya immune dalam badan dah weak. Itu sebab dia cancer pakai Stomabag. Kalau dia tak dapat rawatan, baru dia jadi AIDS. So dia HIV kena faham. HIV. So tu tadi korang tadi. Kau fikirlah jangan bergaya. Kau orang pernah tak sweet potato tu kau buat sup hirup macam tu? Kau pernah tengok ke orang lain? Minum sup macam ni. Minum sweet potato ni. Ni sweet potato ni. Kau pernah tengok tak? Tak pernah. Okeylah kalau kau pernah tengok sekalipun. Takkan semangkuk besar. Ini mangkuk besar. Ini bukan bumbu lambu. Saya nak korang percaya. Saya nak korang fikir. Gunakan akal. Fikir. Okay, dalam video tadi dia cubalah nak sebarkan satu sentimen. Nak relate di antara dua perkara. Yang pertama, gambar Datuk Seri Anwar memakan sweet potato soup. Dengan sweet potato soup ini baik untuk pesakit HIV dan AIDS. So kat situ dia buatlah conclusion. Kononnya Datuk Seri Anwar buat benda tu ataupun makan sweet potato tu disebabkan beliau ni ada penyakit tersebut. Lepas tu dengan yakin dan bangga dia kata try buka dan cari dalam Google. Sweet potato soup good for HIV and AIDS. Kalau korang buka memang korang akan jumpa satu website. Inilah website tersebut. Dan sebenarnya website itu adalah website resepi makanan-makanan ataupun masakan yang sesuai kepada penghidap HIV dan AIDS. Dan dalam website ni bukan cerita pasal sweet potato saja, banyak lagi bahan-bahan tumbuhan yang lain digunakan, cara resipi yang lain ditunjukkan, banyak lagi tau, panjang lebar. Dan sweet potato soup itu adalah salah satu daripadanya. Sebenarnya kat sini ada banyaklah ingredient dia, ada cara masak ayam, daging, kekacang, tomato. Ni kalau kau tengok ni, ada ginger drink, ada ginger tea. Dan dia ajar cara nak masak, bahan-bahannya kena sediakan banyak mana. Takkanlah kalau kita ikut ingredient ni, ikut cara ni, dikira kita sebagai ada pesakit HIV. Sedangkan bahan-bahan ini adalah bahan yang memang berkhasiat. Dan sebenarnya yang kau kena faham kat sini, resepi ini dibuat disebabkan oleh people are living with HIV AIDS may have problem in digesting fat, particularly when they are suffering from diarrhea. Terutama sekali sewaktu mereka ni cirit-birit. Kau kenal Den cirit tak? Takkanlah Den tu cirit dan kita nak kata dia tu ada HIV. In these cases, fat should be used in moderation, following the recommendation given. So, kat bawah ni adalah resepi-resepi untuk kurangkan penggunaan lemak-lemak seperti lembu dan sebagainya ni. Sebab pesakit HIV ni dia tak boleh nak makan benda macam tu. Jadi dia bagilah resepi-resepi tu, dan resepi dia banyak sebenarnya. Termasuklah oatmeal ada, peanut ada kan, pumpkin soup ada. Dan dalam banyak-banyak resepi tu adalah satu ni, sweet potato soup. Sweet potato soup ni adalah salah satu resepi. Kau faham tak Papa Gomo? Kalau kita sebagai orang biasa nak makan pun tak ada masalah. Apa yang bangang sangat kau ni Papa Gomo kan? Yang lagi masalah si walabok ni. Kan dengan yakin dan percaya dia duk share benda tu kan dalam FB, dalam TikTok dia duk share. Konon dia lah yang terpaling tahu. Kan aku adalah sembuh, adalah bagi 2-3 bukti kan. Tak bagi dia faham betul-betul. Benda yang korang buat ni mengarut. Korang ni pemalas. Sebab tu lah kena tipu. Membacanya malas, cari faktanya malas. Kalau kau cari mashed potato soup, dia akan tunjuk website yang sama tau tak? Sebab dalam ni pun ada resepi buat mashed potato soup. Habis takkanlah kalau kita makan mashed potato soup dikira sebagai kita ada sakit HIV. Kau boleh fikir tak benda ni? Si walabok ni duk share apa semua ni, duk sebar fitnah ni, tak dapat apa-apa pun. Tapi kapla dia tu sedap duk makan token. Alah, aku nak share sikit lah satu aktiviti dia pada Bang Mat kan. Yang mana 3 hari lepas, Bang Mat telah pun turun ke kampung Gua Petai
untuk rasmikan program pemerkasaan sektor pertanian KPKM di Pulau Pinang 2025. Dalam masa setiap pimpinan kerajaan hari ni duk berusaha, tetapi si Papa Gomol ni tak habis-habis duk sebar benda yang mengarut macam ni. Tak habis-habis duk buat tuduhan liar macam ni. Tetapi tak apa, sikit demi sikit kita dah nampak dah kan. Setiap pergerakan mereka, agenda mereka nak jatuhkan nama PMX itu akan terbongkar. Yang terbaru ni, Mion Kila dah cerita semua dah. Inilah sikap dan perangai mereka. Demi untuk duit dan kesenangan, rela buat fitnah walaupun dia tahu ia berdosa. Assalamualaikum. Ciao.